Sampai sekarang ada yang masih percaya ikan flower horn datang dari kacukan ikan tilapia. Sebenarnya tak betul. Okey, ceritanya macam ni. Masa zaman ikan flower horn ni keluar, lebih kurang 30 tahun yang dulu, boleh kata semua orang nak bela ikan ni sebab cantik, pelik dengan kepala benjol dia. Dan lagi satu, harga ikan ni waktu tu mahal gila. Ratusan atau ribuan ringgit tu harga biasa bagi seekor. Nak pula ada nombor pada badan dia. Biasanya ikan yang macam ni harga memang riban-riban lah waktu tu. Jadi bila dah heboh dan mahal, mestilah ada orang yang akan bertanya, ikan ni datang dari mana? Macam mana nak kacuk ikan ni? Ikan apa dengan apa? Waktu tu bukanlah zaman internet macam sekarang. Jadi entah macam mana heboh lah. Ikan ni hasil kacukkan dari ikan tilapia. Jadi ramailah yang percaya dan semestinya tak pernah dapat pun ikan flower horn dari tilapia tu. Sebabnya ikan tilapia tak ada kena-mengena langsung dalam kisah ikan flower horn ni. Sebenarnya ikan flower horn datang dari ikan ni. Nama ikan ni ialah ikan trimak. Ikan yang berasal dari benua Amerika Selatan. Jadi ceritanya, dapat flower horn tu secara tak sengaja. Bila ikan trimak yang dipelihara bersama ikan maides, beranak ikan cantik yang kepala besar, itulah ikan flower horn. Cumanya, waktu tu orang tak panggil lagi flower horn. Sebab nama asalnya ialah siapa tahu nama asal ikan ni, kemudian dipendekkan cerita. Orang mulalah cuba kacuk dan kacuk, sampailah dapat macam-macam warna, corak macam yang kita tengok. Dan sekarang ni, ikan flower horn sangat popular satu dunia. Walaupun mak bapak dia dari Amerika Selatan, ikan flower horn tercipta di bumi Malaysia.